check out sudah check out dari guest hostel di Cameron Highlands, dan sekarang aku nak pergi Penang, Georgetown, Penang. Dulu tahun 2021 aku pernah pergi Butterworth, tapi Georgetown itu first time. Jadi wow, senang lah. Jadi jom, macam mana kalau kat Georgetown? Jom pergi. Pulau Penang, dah sampai, baru lapar, cari makan. Tapi hari ini rasanya tak nak makan nasi goreng kampung ayam. Nak makan makanan kat Pulau Penang tradisional. Jom cari ada apa. Jom. Lapar sangat. Nak makan terus Kalau nasinya tak cukup, aku nak order lagi. Jom makan. Hujan lagi. Baru booking kat hostel, terus hujan lagi. Aku rasa aku susah mau keluar. Tunggu sekejap. Kat hostel boleh? Jomlah. Sudah mandi habis, terus pukul 7 terus hujan. Aku tak boleh apa-apa. Keluar jalan-jalan pun susah. Tengok dulu, kalau sampai pukul 10 masih hujan, aku tidur je ke hostel. Jom, tunggu dulu. Aku fikir aku tak boleh keluar sebab sampai sekarang ni masih hujan kat luar. Oh God, gosh, tak suka ni hujan macam ni. Sorry. Esok aku nak pinjam motor dekat sini. Dia orang cakap, the reception cakap kan, the reception cakap RM40 per day, dan biasanya ada deposit macam RM100 macam tu. Ya, jadi aku nak pinjam motor 2 hari. Jadi mungkin akan RM80 kan. Dan kat Penang, second time aku kat Penang, pernah datang kat Penang. Esok aku nak sightseeing, macam jalan-jalan dekat motor, pergi sana pergi sini macam tu. Terus ada sekarang ni kat sini dormitory kan. Ada satu kawan dari Turki. Dia juga esok aku pergi sama kawan dia. Dia bukan kawan dia, kawan. mungkin pergi pantai, sama naik motor. Akan senang lah. Aku nak pakai t-shirt pendek. Tapi kalau orang-orang cakap kalau t-shirt mungkin akan kulit aku akan bakar sikit dari matahari tu. Worry sikit lah. Tapi aku okey sebab aku nak pakai sunscreen kat kulit. Dan nanti makan kat luar macam biasa. Tak macam biasa, ini Penang. Mungkin orang-orang cakap kat Penang ada banyak makanan sedap. Terus makan apa kalau Penang? Dulu aku pernah datang Penang, aku makan nasi goreng kampung ayam je, macam biasa, macam aku makan selalu kan. Sebab
Sebab masa tu aku tak ada banyak info pasal Penang. Terus sekarang baru tadi dari reception dia cakap ada banyak makanan, kecuali nasi goreng ayam. Nasi goreng kampung ayam. Nanti esok lepas pinjam botol, aku nak cari makan yang sedap. Char kway teow. Ada apa lagi? Ada banyak lagi. Terus jalan-jalan dekat kawan Turki, ambil gambar, ambil video juga, dan ya, explore kan. So sekarang pukul 11.30, jadi aku kena tidur. Boleh? Jom. Aku nak tidur. Jom tidur. Ya, jumpa lagi. Ciao.